Kau tahu tak, ada budak umur 21 tahun pernah saman Pepsi 140 juta ringgit sebab dia nak jet pejuang free. Tahun 90-an, Pepsi ada satu iklan marketing lah. Drink Pepsi, get stuff. Konsep dia, lagi banyak kau minum Pepsi, lagi banyak points kau dapat. Lagi banyak benda kau boleh redeem lah. Contoh masa tu dia ada shades yang macam Top Gun, ada jaket kulit, ada t-shirt brand Pepsi. So semua budak dulu nak lah benda-benda ni. Tapi diorang ada buat satu kesilapan besar dalam iklan diorang ni. Sebab Pepsi tunjuk dalam iklan dia, at the end of the video, ada satu budak ni dia turun daripada Harrier Jet, dia turun depan sekolah dengan caption masa tu, Harrier Jet 7 million Pepsi points. Masalahnya iklan tu tak ada disclaimer langsung. So orang lain tengok, orang lain ingat kan macam mana ada Pepsi nak bagi jet betul-betul. Tapi ada satu budak nama John Leonard, which is budak umur 21 ni, dia cakap, bro, kalau Pepsi letak benda tu dalam iklan, maksudnya dia orang kena bagi, and benda tu boleh dapat. So benda ni dia nampak macam satu peluang untuk dapatkan jet yang free. Masalahnya untuk claim jet tu dia kena kumpul 7 juta Pepsi points tadi. Kalau nak beli Pepsi untuk dapatkan 7 juta Pepsi points, dia perlukan 18 juta ringgit. But dia tak give up, dia kaji sistem Pepsi betul-betul dan dia jumpa satu loophole yang agak gila. Pepsi ada bagi satu option ni untuk beli Pepsi points tanpa membeli Pepsi, dan harganya adalah satu Pepsi point 10 sen je masa tu. Maksudnya kalau dia beli 7 juta points, dia hanya perlu bayar $700,000. So dia collect investor, dia cari Pepsi point, dia isi borang dan dia hantar claim dengan cek untuk dapatkan jet pejuang tu. Dia hantar dekat Pepsi secara personal. Dan bila Pepsi dapat borang tu, diorang terus kalut sebab diorang ingatkan iklan tu lawak je. Tapi diorang tak pernah expect yang ada orang betul-betul akan claim jet pejuang ni. So diorang buat emergency meeting dan diorang macam ada yang menggelakkan, ada yang memang risau. Tapi at the end of the day, diorang reject permintaan John ni dan diorang hantar balik surat, haha, very funny, here's voucher untuk 2 carton Pepsi. Dan si John ni tak puas hati lah sebab dia serius ni, ini masa depan ni dia kata kan, Pepsi kena tunaikan janji. So dia buat keputusan saman Pepsi 140 juta ringgit. Tapi sebelum masuk mahkamah, Pepsi cuba untuk settlekan luar court. Dia orang offer John masa tu 750,000 sebagai pampasan. Tapi John kata, aku tak nak duit. Kau janjikan jet pejuang, aku dah buat apa yang korang nak, aku nak jet pejuang. So last tak ada pilihan, diorang fight dalam court. So bila fight dalam court, mahkamah sided dengan Pepsi sebab hakim kata no reasonable person would take this seriously. Orang gila je yang akan ambil benda ni secara serius, dan kes tu pun ditutup. Pepsi menang. Tapi kes ni dia jadi satu macam legend lah dalam sejarah marketing kan. Sebab apa? Sebab memang kita tahu marketing ni kena kreatif. Tapi kalau tersilap langkah, kau bukan hanya akan tarik pelanggan, kau akan tarik lawyer sekali. Pepsi ingat kan, benda tak letak disclaimer tu adalah satu benda yang kecil, tapi benda yang sekecil-sekecil tu pun boleh jadi punca saman 140 juta ringgit. Sama macam buat konten. Kau mungkin fikir benda kecil macam size subtitle, warna font, subtitle placement, timing, transition, pacing, bercakap, semua tu tak penting. Tapi kalau kau silap benda-benda ni, engagement kau akan drop, orang tak akan faham video kau dan video kau ada possibility untuk tak perform. So kadang-kadang benda yang kecil ni je yang pisahkan kita daripada konten biasa dengan konten yang viral. So kalau korang dah penat nak fikir pasal benda-benda kecil ni, CCA boleh tolong. Biar kita orang buat, tekan je link kat bio.